Saya CCM Sumeti. Saya berasal daripada Johor Bahru. Tidak pernah terfikir di usia 29 tahun, saya mampu memiliki rumah ketiga yang bernilai RM700,000, memandu kereta mewah BMW M Sport bernilai RM253,000 serta berpendapatan RM55,000 sebulan. Ianya hanya direalisasikan di Elkon. Jika impian anda besar, masalah menjadi kecil. Jika anda melihat masalah itu besar, impian anda adalah kecil. Saya CCM Siti Hadijah Chen Y Elite dari Singapura. Saya adalah seorang graduan daripada Universiti Al-Azhar. Sebelum Elkon, saya adalah seorang nutritionist. Selepas full-time di Elkon, income saya dari RM12,000 ke RM34,000 ke RM50,000. Di Elkon, pada usia muda, kini income saya telah mencapai sebanyak RM54,000 sebulan. Dengan mengubah mindset, sikap dan tindakan, kejayaan pasti milik anda. I am DCM Fiza from Singapore. I was a customer service officer while doing part-time in Elkon. My income already RM30,000. When I become full-time in Elkon, my income jumped up to RM58,000. And now, more than RM80,000 in a month and achieve Elkon Gen Y Elite. My motto is slowly but surely. Teamwork and bonding is the core value in my network. At this young age of mine, I succeed in Elkon. So, do you?